Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Raisha Madiha dari kelas 4 STEM 1. Tajuk video saya ialah makanan tradisional negeri Kelantan. Baiklah, jom kita tengok apa yang menariknya tentang makanan tradisional negeri Kelantan ni. Tahukah anda, makanan tradisional merupakan perkara yang sebati dalam masyarakat Kelantan. Selain itu, masyarakat Kelantan umumnya menggemari makanan manis. Tidak lupa juga, negeri Kelantan terkenal dengan makanannya yang sedap dan murah. Terdapat banyak contoh makanan tradisional di Kelantan, antaranya ialah bagi kategori kuih, kuih cek mek molek, kuih lumpat tikam, kuih akok, kuih kolej biru, kuih tahi itik. Dari segi makanan harian pula, masyarakat Kelantan terkenal dengan nasi kerabu. Warna biru nasi tersebut terhasil daripada kelopak bunga telang. Nasi kerabu biasanya dimakan dengan ayam percik, daging bakar, telur masin, keropok, budu dan ulam-ulaman lain. Yang kedua pula ialah nasi kak wok. Nasi kak wok terdiri daripada nasi putih, gulai ayam ataupun kuah kari ayam dan sambal. Seterusnya ialah nasi tumpang. Nasi tumpang merupakan sejenis nasi dan pelbagai jenis lauk yang dibungkus dengan daun pisang. Makanan ini sering dibawa oleh pengembara atau petani di Kelantan untuk dibawa ke ladang. Seterusnya ialah kuzi ayam atau lebih dikenali sebagai rendang ayam. Yang terakhir ialah sos bilis budu. Budu ialah sejenis perkasam yang dibuat menggunakan ikan bilis. Ia boleh dihidang begitu sahaja atau dicampurkan dengan bahan lain seperti cili padi, air perahan limau nipis atau tempoyak. Saya memilih 3 makanan tradisional negeri Kelantan untuk diceritakan lebih lanjut. Makanan yang pertama ialah kuih nekbat. Kuih nekbat merupakan sejenis kuih tradisional pencuci mulut yang diperbuat daripada tepung beras dan telur. Kuih ini popular di Malaysia, terutama di Pantai Timur iaitu di Kelantan dan Terengganu. Kuih nekbat biasanya disediakan dalam 2 fasa. Fasa pertama, adunan tepung dibakar dan dimasak sehingga gebu seperti bahulu. Nekbat yang telah dimasak akan disimpan kering atau dijual kepada pelanggan yang akan menyediakannya sebelum dihidangkan. Fasa kedua pula, nekbat ini akan disira dalam air gula yang dimasak dengan daun pandan dan cengkeh. Apabila nekbat kembang dan bertukar kekuningan, ia sedia untuk dihidangkan. Tahukah anda, bentuk dan rupa nekbat seakan bahulu, namun rasanya tawar dan teksturnya lebih keras. Nekbat yang kering tahan lebih lama dan boleh disimpan di dalam peti sejuk. Manakala nekbat yang telah disira tidak boleh dibiarkan lama kerana ia akan menjadi kembang dan hancur. Bahan-bahan untuk membuat nekbat ialah 5 biji telur grade A, 150 gram tepung beras, sedikit pewarna dan kuning telur. Untuk membuat kuah sira pula, kita perlukan 1 cawan gula, 3 cawan air, daun pandan, sedikit pewarna kuning dan 2 ke 3 kuntum bunga cengkeh. Cara penghasilan nekbat. Yang pertama, sangrai tepung terlebih dahulu kemudian sejukkan. Yang kedua, pukul telur menggunakan mesin pengadun sehingga kembang dan gebu. Kemudian masukkan sedikit pewarna kuning telur, matikan pengadun. Seterusnya, masukkan tepung beras sedikit demi sedikit sambil kaut balik adunan hingga sebati. Panaskan acuan kuih cara di dalam ketuhar. Kemudian, keluarkan dan oles sedikit minyak. Akhir sekali, sudukan adunan ke dalam acuan kuih cara dan bakar pada suhu 150 darjah Celsius menggunakan api atas bawah. Seterusnya ialah cara-cara penghasilan sira. Mula-mula, satukan bahan-bahan air gula dan masak hingga sedikit pekat. Kemudian, masukkan nekbat biar nekbat menyerap air gula. Seterusnya, angkat nekbat tadi dan masak lebihan air gula dalam periuk sehingga pekat. Setelah pekat, siram air gula ke atas nekbat. Sejukkan dalam peti sejuk terlebih dahulu sebelum dinikmati. Mari saya tunjukkan video pendek tentang cara-cara menghasilkan sira.
Nekbat. Hello guys, hari ni saya nak kongsikan cara untuk sira nekbat ni Nekbat ni memang popular di negeri-negeri pantai timur apabila masuk waktu Ramadan. Kalimbas macam bahulu ataupun kuih cara kan. Jadi jomlah kita sira dia. Pertama sekali masukkan segelas air ke dalam periuk, dan masukkan lauk pandan, masukkan juga gula, masukkan dalam 1 sendok setengah macam tu. Seterusnya masukkan secubit garam, sedikit garam lah, dan kacau-kacau sehingga ianya larut semuanya. Dah jadi tekstur macam ni, dah siap dah lah. Bolehlah tutup api dan sejukkan seketika. Jadi inilah dia nekbat yang belum disira tu, yang ada kat pasaran tu. Korang boleh je beli online, okey. Setelah air gula tadi sejuk, bolehlah kita masukkan ataupun siram di atas nekbat ni. Ada yang suka masukkan terus ketika panas, tapi saya tak suka sebab terlampau kembang. Macam ni sedang elok je. Tapi kalau korang suka yang kembang tu, okey je masuk ketika panas. Lepas tu dah bolehlah masukkan dalam peti ais ni. Kalau makan sejuk-sejuk ketika berbuka, ya Allah sedapnya. Sedikit info tambahan tentang nekbat. Nekbat sira lebih enak jika dinikmati sejuk. Seterusnya, nekbat sangat popular bila tibanya bulan Ramadan. Akhir sekali, nekbat dikategorikan sebagai makanan pencuci mulut kerana biasanya dimakan sesudah makan makanan berat. Makanan yang kedua pula ialah etok salai. Apa itu etok? Etok adalah sejenis kerang air tawar atau nama saintifiknya Corbiculacea. Makanan ini dimasak dengan garam dan serai. Terdapat banyak cara memasak etok dan gaya tradisional Kelantan ialah salai. Ia bermaksud kerang akan dibersihkan dan diperap dengan beberapa rempah seperti serai, halia, bawang putih dan lain-lain. Seterusnya ialah fakta menarik tentang etok salai. Yang pertama, etok salai sering dihidangkan sebagai snack, terutama ketika menonton TV atau berkelah dengan santai. Yang kedua pula, etok dipercayai mempunyai manfaat kesihatan yang ketara kerana ia menyumbang kepada pengayaan darah. Akhir sekali, etok juga menjadi organisma bersih yang terutamanya memakan alga hijau. Di sini terdapat beberapa bahan untuk membuat etok salai. Yang pertama ialah etok, bawang putih, serai, halia, jintan, garam dan perasa ajinomoto. Seterusnya ialah cara-cara penghasilan etok salai. Mula-mula, rebus etok dengan air yang secukupnya. Seterusnya, ketuk serai supaya airnya keluar. Kemudian, kupas beberapa ulas bawang putih. Hiris halia sebesar ibu jari. Seterusnya, hiris sebiji bawang besar. Dan tuangkan semua bahan tersebut dalam rendaman etok. Akhir sekali, masukkan gula, garam dan perasa. Etok salai selalunya dijual dengan pelbagai perisa, antaranya ialah perisa original dan perisa tom yum. Makanan tradisional Kelantan yang ketiga ialah kuih tahi itik. Kuih tahi itik ialah jenis kuih yang popular di pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu. Ia diperbuat daripada telur dan disira panas-panas di dalam air gula. Ia dibentuk bertempek-tempek menurut citarasa pembuatnya. Biasanya, kuih tahi itik dibuat serentak dengan jala emas atau pauh di layang. Hal ini kerana kedua-dua kuih tersebut menggunakan kuning telur, sementara tahi itik menggunakan putih telur. Sedikit info tambahan tentang kuih tahi itik. Yang pertama, ia digelar sebagai tahi itik kerana rupanya yang berwarna putih dan bertempek-tempek menyerupai tahi itik. Yang kedua, kuih tahi itik juga pernah dikenali sebagai kuih hati sukma. Namun, nama itu semakin dilupakan pada masa kini. Yang ketiga pula, kuih ini diperbuat daripada putih telur. Kebiasaannya, kuih ini akan dibuat sekali dengan kuih jala emas kerana kuih jala emas hanya menggunakan kuning telur. Bahan-bahan membuat kuih tahi itik: 10 biji putih telur, 500 ml santan, 400 gram gula pasir, 100 gram tepung pulut, 150 gram tepung beras, selai daun pandan dan sedikit esen vanila. Cara pembuatannya senang sahaja. Yang pertama, campurkan semua bahan dan kacau atas api sehingga masak dan nampak sedikit berkilat. Kemudian, biarkan sejuk. Seterusnya, bulatkan atau bentukkan mengikut citarasa sendiri. Dan kuih tahi itik sedia untuk dihidang. Mari saya tunjukkan video pendek tentang cara-cara menghasilkan kuih tahi itik. Hello guys, so kita nak buat kuih tradisional Kelantan, itu kuih tahi itik. Okay, jom kita start. Okay, first korang masukkan 10 biji putih telur. So korang masukkan 1 cawang gula. Lepas tu korang masukkan 1 cawang santan pekat. Okay, next korang masukkan 1/4 cawang minyak masak, 5 helai daun pandan. So korang masukkan 2 sudu tepung beras. Lepas tu korang kacau-kacau sehingga sebati tanpa buka api, okey. Okay, selepas sebati tu korang boleh start buka api menggunakan api perlahan saja.
Okey, next korang masukkan 1 sudu bunga cengkeh. Lepas tu korang kacau-kacau sehingga menjadi pekat ataupun menjadi du. Okey, lepas tu korang boleh tekuk menggunakan acuan. Nak buat bulat-bulat pun boleh juga. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan mengakhirikan video ini dengan muzik video yang berjudul I Love Kelantan. Bye-bye. Solo suka makan kuih cemeh lepas tiket